Tak ada. Bak sini sekarang. Kau ni melebih. Aku lembut-lembut dengan kau. Kang. Kau ni aku dah lama nak ambil kau. Aduh, sakitnya. Itulah kau. Kau ni aku dah lama berlembut dengan kau. Ni bukan Mochi adik si Azad tu ke? Asal dia ni kena bully pula ni? Aku kena bagi tahu Azad ni. Tak boleh jadi ni. Dasar pembuli. Tak guna betul diorang ni. Lambat lagi. Kau ni asyik muka kau je lah yang lambat. Kau tak boleh ke ubah waktu tu sikit, datang awal sikit? Aku dah bosan tulis nama kau. Alah, maaf lah. Tadi basikal aku rantai putus. Macam mana aku tak lambat? Kalau tak putus tadi, mesti aku raya pertama datang sekolah. Janganlah tulis nama aku. Nanti aku kena buang sekolah. Kau ni alasan je tahu. Kau tu sebab main game malam tadi. Tidur lambat. Macam manalah kau nak datang awal ke sekolah? Kau ni memang masalah lah, Ilham. Kau bawa tak kerja sekolah yang cikgu minta semalam tu? Aku tak bawa lah. Macam mana ni? Aku dah lama siap dah. Balik-balik sekolah, aku terus buat tau. Tengoklah aku belajar cemerlang. Aku balik-balik aku terus main. Entah kerja sekolah ke apa ke, aku tak tahulah kat mana. Jangan jadi macam aku pula. Malam pesta muda-mudi, mari menari semua kita. Mari goyang. Gas, tengok gas, kita orang menari kat sekolah. Oi, tap screen woi. Supaya kita orang boleh FYP punya video ni. Korang ni tak ada FYP ke video kita orang, tolonglah tap screen. Oi, korang bawa iPhone pergi sekolah. Oi, bawa sini iPhone tu. Aku bagi dekat cikgu. Kau ingat sekolah ni apa boleh bawa iPhone? Bro, kena dulu sebatang sambil main dumbbell ni. Aduh, dia aku angkat 50 kilo kali 2, 100 kilo. Nampak macam gini je. Tapi itulah, tak sadar-sadar badan aku ni. Pelik kenapa Macam mana kau nak sadar? Kalau kau sendiri pun tak perform. Kau buat sekali sehari ya. Ni kau buat sehari, lepas tu esok lusa tulat kau dah tak buat dah. Sama juga macam kau pergi jogging ke, brisk walk ke, kau kena buat everyday. Baru dah nampak dia punya perubahan. Dah pagi dah. Malasnya nak pergi sekolah. Kan malas sebab apa? Kawan-kawan aku tak suka kawan dengan aku. Aku pun tak tahu kenapa. Jomlah, siap-siap lah. Ambil beg dulu. Lepas tu Abang. Abang. Abang dah siapkan breakfast. Dadah. Happy birthday. Happy birthday adik. Happy birthday adik. Happy birthday to you. Tu hadiah kau. Nampak? Thank you, Aku ni orang yang pertama Abang. wish birthday kau tau. Siap ada hadiah apa semua. Ni makanan pun aku dah get ready untuk kau. Nah, susu kegemaran kau. Lepas tu kau punya shawarma, semua dah get ready. Aku buat sendiri tau. Rasa dulu, rasa. Okay, dah. Makan. Makan. Bismillah. Bang. Tak sangka abang pandai masak shawarma lah, kebab lah. Tapi bang, memanglah dik. adik dah lambat sangat dah ni bang. Ini nanti balik sekolah lah adik buka hadiah tu. Macam dah lambat sangat nanti. Bang kena dengan pengawas kan bang. Yelah. Jom pergi sekolah. Jom. Aku keluarkan kereta jap. Keluarkan basikal jap. Aku tunggu jap. Aku ambil kat garaj. Jap Sikit bang, dah lambat dah ni. Sabar. Lambat dah. Ya.
Dah lambat. Let's go. Baba. Ni kita naik basikal berdua. Laju. Woi. Itu kawan kau bang. Lajulah ni. Tak tahu lah. Jom. Dia orang pun lambat Oi, juga. budak botak. Budak botak ni dah selalu kena bully kat sekolah. Aduh, Ilham. Lambat dah Ilham. ni. Kau dengar basikal karat tu. Aduh, oi. Ya, aku cuba kayuh kuat sikit Laju weh. Tinggalkan budak botak tu. Lajunya. Caimon adik. Kita dah sampai ni. Okey, aku parking basikal Kau tu. nampak apa yang aku nampak tu weh? Kau nampak apa? Tu, pengawas Caimon ramai dekat adik. Kita lalu belakang ni. Apa lalu depan? Lalu belakang ah. Ni aku ajar kau macam mana kalau kau lambat. Dah, masuk terus kelas kau. Nanti apa-apa bagi tahu je. Dah lah lambat. Lepas tu pengawas ramai dekat depan kelas tu. Nasib baik dia orang tak berapa nak perasan Asal kau lambat. Alamak kau ni. Kau ni dah lah lambat. Kerja sekolah yang aku suruh kau buat tu mana ah? Kau dah buat belum? Mochi. Kau memang nak kena dengan aku ni. Aku geram dah lama dengan kau ni. Nanti makanan kau dekat kantin tu semua bagi aku itu upah untuk aku. Disebab kau datang lambat, aku denda kau. Makanan kau kena bagi aku. Bagi kita orang bertiga ni. Alah korang, janganlah keras sangat dengan si Mochi ni. Kau bawa duit belanja tak? Apa ni, bagi lah kat aku RM5 je. Boleh lah, aku ni baik ni. Aku dah tolong kau ni, suruh diorang lembut-lembut sikit dengan kau. Dah. Masuklah. Korang ni gaduh-gaduh apa lagi kat depan ni? Dah. Kan nanti aku juga kena marah. Hari ni cikgu tak datang ni. Mungkin akulah yang akan jaga kelas. Siapa yang degil, aku tulis nama korang kat depan. Alamak, kerja sekolah. Maaf korang, Mochi datang lambat tadi. Sebab ada latihan. Kerja sekolah banyak sangat. And then kerja sekolah korang Mochi tertinggal. Macam mana ni? Maaf nanti bila-bila Mochi kalau free, Mochi tolong buatkan kalau bab duit belanja, Mochi lupa nak minta dekat abang Mochi. Dia je yang selalu bagi duit belanja dekat Mochi. Maaf korang. Tumpang lalu nak masuk kelas ni. Mochi, asal kau sedih-sedih sangat tu? Kau dah boleh lagi ke dengan diorang tu? Walau kau ni buat tak tahu je lah. Tak payah nak layan sangat diorang tu. Berkeras lah sikit. Tak apa. Lagipun kesian juga kat diorang. Apalah, aku okey je lah. Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan menggantikan cikgu kelas kamu. Jadi, cikgu harap kamu semua boleh berdiri kerja bersama. Hari ini, cikgu akan menggantikan kelas cikgu bahasa Melayu kamu. Cikgu bahasa Melayu kamu ada bagi kerja-kerja apa-apa yang lain tak? Kerja sekolah yang lain? Alamak cikgu ni. Alahai. Cikgu ganti je pun. Cikgu, kerja sekolah semua saya dah siap. Don't worry. Cikgu buat kerja cikgu. Kita orang buat kerja kita orang. Yey, kamu mau kurang ajar dengan cikgu cikgu tak boleh benarkan ini murid kurang ajar dengan cikgu. Nanti kamu jumpa dengan cikgu disiplin. Ayo, kamu banyak degil dengan cikgu Apa dia? Cikgu tak datang. Kalau cikgu tak datang, aku rasa aku nak keluar dulu Cikgu, izinkan saya pergi tandas cikgu. Saya sakit perut cikgu. Saya nak kena udara yang segar kejap cikgu. Dah rehat dah. Alamak, diorang ada dekat depan kelas lah. Ingat diorang dah tak ada. Macam mana ni? Aku lapar.
Abang pula masih kelas rasanya. Tapi abang tak boleh tahu pasal ni. Kalau abang tahu, mati aku. Korang asal tak pergi kantin lagi? Kenapa korang duduk depan ni? Aku nak jumpa abang aku kejap mana abang? Abang? Oh abang? Abang! Oi. Ha, ni. Abang! kenapa Sini ni? lah, keluar sini. Ya. Asal? Aku lupa nak minta kat kau. Duit belanja tak ada, nak makan. Duit belanja. Aduh, tak apa ni. Aku bagi sikit lah. Apa kau bagi Dia tu? ada RM5. RM5 je lah. Lagipun mak bagi RM5 RM5 je bagi tadi. Tu je lah duit. Abang tak ada Habis lagi RM5 sekarang- ke bang? Aduh, tak ada dik. Tinggal tu je lah duit aku yang terakhir. Ni pun aku nak makan, nanti aku minta si Ham ni belanja. Sebab dia kaya sikit. Tak apalah, okey lah bang. Mochi rehat dulu Bye bang. Yalah. Bye-bye. Korang. Ni Mochi baru dapat duit daripada Abang Mochi. Tapi ada RM5 je. Mochi bagi seorang RM1 boleh tak? RM1? Ni cukup. Alang kau ni. Bagi kat aku RM2. Dekat diorang tu kau bagi RM1. Lepas tu dekat Kisha RM1. Lepas tu dekat kau RM1 eleng kau ni. Asal kau RM2 pula. Bagi aku RM2. Apa kata aku RM2, engkau RM1, lepas tu Kisha RM1, lepas tu kau Mochi kau RM1 lah. Ataupun lagi 50 sen kau bagi lah dekat aku. Kau makan 50 sen je lah. Alamak kau ni. Tak ada. Bagi aku RM3. Kau Lemping, kau ambil 50 sen. And then kau Arab, aku bagi kau 50 sen. Mochi kau tak payah kot. Alah korang, lepas tu Mochi nak makan apa kalau Mochi bagi duit ni dekat korang? Nanti kalau Abang Mochi tahu, dia marah Mochi. Tak ada. Bak sini sekarang. Kau ni melebih. Aku lembut-lembut dengan kau. Kau Kang kau ni aku dah lama nak ambil kau. Aduh sakitnya. Itulah kau. Kau ni aku dah lama berlembut dengan kau. Ni bukan Mochi adik si Azad tu ke? Asal dia ni kena bully pula ni? Aku kena bagi tahu Azad ni. Tak boleh jadi ni. Dasar pembuli. Tak guna betul diorang ni. Weh. Azad. Si Mochi tu aku perasan dia kena bully lah tadi dekat bawah kantin. Kau pergi tengok jap. Kau biar betul lah Cap. Adik aku kena bully. Kat mana? Kau tunjuk aku. Aku tak boleh betul lah. Geng, jaga kelas jap Aku pergi tengok adik aku jap. Mana? Tunjuk jap. Maaf korang kenapa korang asyik buat Mochi macam ni? Sakit. Kalau Mochi kaya, Mochi tak apa. Ini Mochi ada duit makan RM5 je. Woi. Korang bertiga bully adik aku. Wah. Geng, kasih bantai diorang ni geng. Diorang bully adik aku kau ni dah lebih ni. Abang tak apalah. Apa? Janganlah, diorang kawan kelas adik. Biarlah diorang Aku tak kisahlah dia tu kawan kelas kau ke, kawan baik kau ke. Tapi kalau kau dah kena bully, aku nak duduk diam je. Mana boleh. Alamak. Mana budak tu? Apa lagi geng? Kasih tibai. Kejar dia. Berani kau nak lari. Wah. Kamu bertiga, Kisha, Lemping dan juga Arab.
Cikgu nak gantung kamu daripada sekolah ni selama 7 minggu. Lepas ni, jangan nak membuli lagi. Saya akan gantung kamu selama 1 minggu. Jadi dengan 1 minggu itu adalah ajaran buat kamu bertiga. Jadi lepas ni, jangan buli sesiapa. Faham? Faham, cikgu. Hai, macam-macam lah budak-budak ni. Dah dik, jom balik. Lain Maaf kali lah, kalau ada bang. apa-apa tu, bagi tahu kat aku. Kau ni buat hal kau sendiri je lah. Aduh, hai. Aku tak puas hati betul loh budak bertiga tu. Bang. Bukan adik tak nak Kalau bagi aku tahu. dapat muka dia tu, memang aku sula-sula muka dia tu. Geram je aku. Lain kali bagi tahu. Bang, Eh, Marana kau pun bang. satu. Sabar bang. Maaf lah Marah. bang. Apa-apa nanti Mochi tak rahsiakan. Mochi janji Mochi tak ada rahsia dah dengan abang. Minta maaf ya bang. Bagus. Dah, kau pergi balik. Masuk rumah sana, mandi apa semua. Aku nak lepak dengan kawan-kawan ni. Jumpa petang lah. Woi, KWR, jom. Kita lepak tu. Okey lah Mochi friends. Sampai sini dulu video kita hari ni. Thank you guys for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey, kita shout out kepada Mochi last friend. Kita ada Alimim, Yamal, Kachio, Set Penyu, Awal, Nick Boy Cookie, Adele, Hamburger, LMP, Aero, Mutu, Acap Ons, Arab, Uncle Blocks, and then Gisha, Tengku, K1R, Bangla, Zack. Okay korang, thank you, bye-bye. Bye.